فاحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling dari hukuman yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebab sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dihormati Allah sekalian, di tengah-tengah kemendut ini, umat Islam wajar meletakkan keutamaan untuk kembali semula kepada syariat Allah. Janganlah lagi terpengaruh dengan slogan-slogan karut yang bertujuan mengelirukan masyarakat. Sesungguhnya sekular itu tetap satu sekalipun ia datang dengan pakej yang berlainan. Seorang Muslim yang sebenar mesti beriman dengan satu Al-Quran dan satu syariat. Baginya Islam perlu didahulukan dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti diutamakan. Sayangnya ada sebahagian dari saudara-saudara se-Islam kita rela menggadai prinsip dan menukar iman dan Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berdepan dengan habuan wang ringgit dan projek-projek, bahkan hanya dengan janji manusia sahaja, tanpa melihat dengan mata kepala sendiri pun sudah ada yang sanggup memberikan banyak berupa undi dan mengiktiraf penentangan yang dibuat terhadap Islam. Sedarkah kita bahawa tangan yang memberikan undi ini akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 jenis golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka dari dosa, dan untuk mereka azab yang pedih. Salah satu dari 3 golongan tersebut ialah seorang lelaki atau individu yang melantik seorang pemimpin yang tidak melantiknya melainkan kerana habuan dunia. Maka jika diberikan kepadanya daripada habuan dunia, dia akan reda. Sekiranya tidak diberikan, dia akan marah. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita sama-sama berdoa agar perjuangan Islam terus diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ramadan bulan berlakunya peperangan Badar, maka Syawal pula ialah bulan berlaku peperangan Al-Ahzab, di mana kedua-dua peperangan ini dimenangi oleh umat Islam dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama juga berhak mengurniakan kemenangan kepada hamba-hambanya yang dia ingini. Semoga Ramadan, Syawal dan bulan-bulan lain serta di tahun-tahun berikutnya memberikan sinar kemenangan kepada perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi tercinta ini. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dihormati sekalian, oleh yang demikian, marilah kita sama-sama meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar prinsip serta keimanan kita tidak akan tergugat hanya dengan sedikit umpan dunia yang amat kecil jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Sedarlah kita bahawa walaupun kita memperoleh harta yang bertimbul-timbul, namun jika ia datang kerana hasil usaha kita melawan syariat Allah, ia pula akan menjadi kayu api, bahan bakar dalam neraka pula. Waliyahillah. Marilah kita menjadikan Ramadan yang kita baru sahaja lalui dan hari raya yang kita sambut pada hari ini sebagai satu titik tolak untuk meningkatkan kerja kita untuk Islam. Lakukanlah sebanyak mungkin sumbangan kita untuk mempertahankan ketuhanan Islam sebagai agama yang kita cintai ini, sebelum kita dipanggil menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahawa perkara yang paling berharga apabila tiba kita di hadapan Allah nanti
ialah amalan kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang bermaksud hari yang padanya harta dan anak-anak pinak tidak lagi memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak pinak. Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat sa'ihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Wahai sekalian hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bulan Ramadan yang berkat telah pergi meninggalkan kita dan membawa bersamanya ganjaran pahala mengikut kadar amalan dan ibadat yang kita laksanakan di dalamnya. InsyaAllah sekiranya umur kita dilanjutkan Allah, Ramadan yang lain pula akan mengunjung tiba dan akan bertemu kita lagi di tahun hadapan. Begitulah seterusnya di tahun-tahun yang mendatang. Walaupun bulan Ramadan yang disayangi itu telah pergi meninggalkan kita, namun kesan amalan, latihan dan didikan bersepadu yang kita hayati selama 1 bulan di dalam madrasah Ramadan Al-Mubarak ini sepatutnya membentuk kita sebagai syakhsiat muslimin dan muslimat sejati. Bertakwa kepada Allah, taat kepadanya, mempunyai kesabaran yang mantap dan kesanggupan menghadapi apa jua cabaran serta ketahanan yang tinggi dalam berjihad yang sebenarnya.